Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tentang repeated addition. Repeated addition ialah tambah yang berulang-ulang. Kalau tengok gambar ni, contoh gambar kereta ni, cikgu letakkan dalam kumpulan. Okey, kumpulan pertama ada 3, kumpulan kedua pun ada 3, kumpulan ketiga pun ada 3, kumpulan keempat pun ada 3. Kita boleh tulis dia 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals to 12. Kita juga boleh guna dalam bentuk garis nombor. Mula dengan 0 plus 3 kumpulan pertama equals to 3 plus 3 kumpulan kedua equals to 6 plus 3 kumpulan ketiga equals to 9 plus 3 equals to 12. Okey, contoh yang kedua dengan gambar Doraemon. Okey, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6. Semua kumpulan ada 2. 2, 2, 2, 2, 2. Plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 6 kumpulan ataupun 6 group. Dalam satu kumpulan ada 2 Doraemon. Jadi jumlahnya ataupun totalnya yang tadi kita dah kira ada 12. 2 plus 2 plus 2 repeated addition. Okey, contoh yang ketiga gambar Bobo Boy. Okey, kumpulan kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga dan kumpulan keempat. Kumpulan pertama ada 4 kumpulan. Kumpulan pertama ada 4, kumpulan kedua ada 4, kumpulan ketiga ada 4, kumpulan keempat pun ada 4. Jadi 4 ahli dalam setiap kumpulan. Jadi satu kumpulan ada 4, semua ada 4. Okay, 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals to 16. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.